Baik murid-murid, sekarang cikgu nak tunjukkan beberapa media yang anda boleh guna untuk buat aktiviti stensilan. Ni marker pen, mana-mana yang anda boleh dapat sekitar rumah, dalam rumah, di sekolah, crayon, warna lilin, yang kita selalu panggil magic pen, pen magic ke magic pen ke, dan berbagai lah. Dan ini adalah pen akrilik pun boleh juga. Kalau tak ada media, nak buat apa beli, tak payahlah Kalau kita guna atas permukaan kain macam tadi cikgu kata napkin, kita boleh guna warna fabric tapi warna fabric adalah agak mahal lah. Jadi kita pilih alternatif, iaitu apa yang kita ada. Pen, salah ke guna pen? Tak salah pun. Macam tadi pen marker boleh, tak ada masalah. Tak ada juga pakai pensel, boleh je, tak ada hal. Jadi cikgu selalu menggalakkan murid-murid untuk mencari alternatif. Kita ada banyak pilihan. Murid-murid, marilah kita sama-sama pupuk budaya berjimat cermat. Sebab alat-alat media, bahan pendidikan seni, kalau anda beli di luar di kedai, agak mahal. Jadi cikgu selalu nasihatkan anak-anak murid cikgu untuk memilih, memilih atau membuat sesuatu tindakan alternatif. Kita tak ada A, kita pilih B. Tak ada B, pilih C, dan seterusnya. Yang penting hasil kita menarik, kreatif, simple tapi cantik. Itu yang penting. Baik. Mungkin ada persoalan dalam buku teks cikgu ada sekian-sekian bahan, sekian-sekian alat, nampak macam susah lah cikgu kita nak dapatkan. Baik, ini pun cikgu nak tegur juga, bukan teguran lah, nasihat Baik, dalam buku teks apa yang awak ada adalah sebagai satu rujukan, panduan, tapi tak semestinya kita mengikut 100%. Kita ambil idea. Manusia kita ni ada banyak ilham. Satu titik kita boleh mula dari satu titik ke titik yang lain menjadi satu seni yang indah.